Sebelum aku cuba, wiper kereta aku memang dah tahap menyedihkan. Setiap kali hujan turun, bunyi geseran tu macam cakarnya kucing dekat cermin seperti bunyi crack, krik, crack yang buat kepala aku sakit setiap kali nak memandu dalam hujan. Sapuan pun tak rata, kiri berbelang, kanan pun berserabut. Masa tu memang aku fikir nak tukar wiper baru, tapi bila ternampak alat repair wiper yang sebenarnya wujud, why not aku try dulu. Rasa macam okey. Ini mungkin penyelamat. Bila parcel sampai, unboxing dia pula buat aku lagi yakin. Kotak kecil tapi kemas. Bila aku angkat produk tu keluar, aku boleh nampak sendiri permukaan alat ni berkilat bila terkena cahaya. Bukan jenis plastik rapuh, tapi elok terasa solid di tangan. Bila aku pusing sikit, pantulan cahaya dekat tepi tu betul-betul tunjukkan finishing dia macam premium. Memang nampak alat ni bukan main-main. Lepas tu aku perasan sesuatu. Di bahagian dalam alat ni rupanya ada dua jenis bahagian asah. Satu untuk pre-cut yang raw, satu lagi untuk finishing bagi licinkan getah wiper. Baru aku faham kenapa orang kata alat ni boleh hidupkan balik bilah wiper lama. Dua jenis asah ni buat kerja dia lebih tepat, tak merosakkan getah tapi betulkan struktur yang dah kasar atau terhakis. Dan yang buat aku terkejut, dekat hujungnya ada pula fungsi pecahkan cermin kereta waktu kecemasan. Tak sangka alat kecil sebegini siap ada safety feature. Memang berguna kalau berlaku hal yang tak diduga. Jadi aku terus bawa keluar ke kereta. Cuaca panas sekarang sudah cukup buat aku nampak betapa teruknya keadaan wiper aku. Aku angkat bilah kanan dulu, masukkan getah wiper dalam slot alat ni, asah perlahan-lahan. Geseran kecil berlaku, tanda getah lama tengah dibetulkan. Aku ulang 2-3 kali sampai puas hati. Kemudian aku guna bahagian finishing bagi licinkan betul-betul. Lepas tu aku buat perkara sama dekat wiper belah kiri pula. Dua-dua belah aku asah kau-kau sebab aku nak betul-betul test sekuat mana hasilnya. Dah siap semua, tiba masa paling penting. Aku duduk balik dalam kereta, hidupkan wiper. Sekali sahaja wiper bergerak, aku terus terdiam. Tak ada bunyi krik langsung. Senyap. Dan sapuan dia licin macam aku baru. Tukar bilah baru. Air pancuran wiper yang aku sembur membantu melicinkan lagi permukaan cermin. Aku ulang beberapa kali dan setiap kali itu juga aku rasa macam kenapa aku tak beli alat ni dari awal lagi? Memang lain betul bila wiper tak bising, tak sangkut dan tak sentap-sentap. Pengalaman keseluruhan sangat memuaskan. Aku dah tak perlu pun beli bilah wiper baru. Tak sangka alat sekecil ni dah buat wiper lama aku berfungsi macam baru beli. Harga dia pun berpatutan. Memang win habis. Kalau anda pun tengah sakit hati dengan wiper berbunyi, sapuan berbelang atau tak nak bazir duit tukar bilah wiper baru setiap kali nak guna, alat ni memang patut ada dalam kereta. Kecil, berguna, tahan lama dan ada fungsi kecemasan pula tu. Dapatkannya di beg orange, sekarang takut-takut jadi naik harga pula.